قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Maksudnya, kalaulah ahli penduduk sesuatu negeri itu benar-benar beriman dalam arti kata yang sebenar, wattaqau, dan benar-benar bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nascaya ataupun pasti kami akan bukakan kepada mereka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Kerajaan negeri di bawah dasar penghayatan membangun bersama Islam sentiasa istiqamah, memastikan setiap aspek pentadbiran dan program rakyat berpaksikan kepada kehendak Al-Quran, dengan harapan agar negeri ini terus dilimpahi keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syarat Allah Taala beri keberkatan disebut dua. Sebagaimana ayat yang saya sebut dalam mukaddimah sekejap tadi, yang pertama aman, beriman. Beriman dengan iman yang sebenar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Laisal imanu bitamanni, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukanlah semata-mata dakwaan atau pernyataan. Bila kita menyatakan, kita mengaku kita beriman, apakah di sisi Allah dikira beriman? Tidak. Rasulullah menyebut iman itu ialah ma waqara fil qalbi. Suatu keyakinan yang ada dalam hati. Wa saddaqahul amal, dan dibenarkan melalui tindakan, melalui amalan. Iman macam ni akan menurunkan rahmat. Wattaqau, dan kalau penduduk suatu negeri itu benar-benar bertakwa. Takwa yang sebenar disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. At-taqwa huwal khawfu minal jalil wal ridha bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahim. Sayyidina Ali menggariskan 4 ciri takwa untuk melayakkan seorang itu diakui, diiktiraf sebagai orang yang benar-benar bertakwa. Iaitu yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, redha dengan pemberian Allah, walaupun sedikit kita redha. Yang ketiga, beramal dengan undang-undang yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, melakukan amalan di dunia sebagai persediaan untuk kita berdepan dengan Allah di hari akhirat. Dalam semua setiap aspek aktiviti kehidupan kita. Dalam ibadah kita, muamalah kita, siasah, politik, pemerintahan, munakahat dari segi hukum, nikah kahwin, semua. Jinayah dari segi undang-undang jenayah. Dan inilah yang kita nak dilaksanakan di negeri Kelantan. Dan kita telah melaksanakan dan kita istiqamah melaksanakan. Kerajaan negeri telah melaksanakan konsep pengurusan ihtirafi melalui 5 ciri utama. Ini yang telah kita buat. Yang pertama, hawariyun, pendukung kepada perjuangan yang suci. Yang kedua, kafaah akhlak Islami dan integriti sebagai asas kepada pengurusan ihtirafi. Yang ketiga, wafa'um bil ahdi, iaitu keinginan untuk mencapai piawaian yang terbaik dalam semua tindakan. Yang keempat, himmatul amal, mengejar peningkatan kualiti dan cita-cita dalam profesion. Dan yang kelima, hafazah, memelihara dan meningkatkan image profesion. Untuk makluman yang berhormat, kini kerajaan negeri dalam tempoh pelaksanaan modul ihtirafi kepada semua penjawat awam negeri Kelantan. Kerajaan negeri juga menerusi bahagian pengurusan sumber manusia sedang melaksanakan program
CJ Tasawur Islam. Sehingga kini sebanyak 4 siri telah diadakan melibatkan 127 orang pegawai dari kumpulan pengurusan dan profesional. Program Diploma Eksekutif Tasawuf Islam 2018-2019 bermula 30 Julai 2008 yang melibatkan seramai 30 orang pegawai terpilih daripada 127 orang pegawai. Kedua, dalam aspek ekonomi, kerajaan negeri memastikan agar semua dasar ekonomi patuh syariah sepenuhnya. Kita semua masih ingat waktu almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Kanan, Datuk Bentara Setia, Tok Guru Aziz diberi bandat amanah mentadbir negeri Kelantan. Tok Guru minta kepada Datuk Pegawai Kewangan Negeri supaya semua duit-duit dalam bank dipindahkan, dalam bank-bank yang lain dipindahkan kepada perbankan Islam. Semua sekali. Ini cerita ni semua orang tahu sehingga pengurus bank datang bertemu dengan Tok Guru. Merayu. Nyayolah kita nak nego kalau kerajaan buat keluar semua duit masuk bank Islam belaka. Tok Guru kata saya diberi mandat oleh rakyat. Dan yang paling utama, Allah memerintah supaya kita tidak terlibat dengan riba. Dia haramkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tok Guru sebut, pernah saya dengar daripada mulut Tok Guru sendiri, pegawai-pegawai bank tak minum air. Tak puas hati. Akak air dalam perjumpaan Tok Guru, air pun tak minum. Tak puas hati dengan arahan Tok Guru. Tapi mereka balik ke ibu pejabat masing-masing bermesyuarat. Akhir sekali semua bank-bank buka kaunter Islam. Alhamdulillah. Makna itu suatu kejayaan. Walaupun kita hanya pegang satu negeri. Jadi sekarang ni kita memang kita tak benarkan terlibat dengan bank-bank yang terlibat dengan riba, kita tidak berurusan. Kecuali kaunter Islami, tak apa. Pengurusan keuangan negeri bebas riba sejak tahun 90 sampai hari ini. Dan insya-Allah sampai bila-bila. Benda yang baik ni kena teruskan. Penubuhan panel syariah bagi memantau dan menasihati syarikat berkaitan kerajaan GLC dan pemerkasaan sistem Ar-Rahnu, di mana pemodalan Kelantan Berhad PKB sebagai contoh kini menjadi peneraju utama projek gadai Islam di Malaysia dengan 34 cawangan di seluruh negara, termasuk di Sabah saja kita ada 10 cawangan. Alhamdulillah. Mana kita bukan saja di Kelantan, masuk di luar daripada Kelantan, kita boleh kemukakan penyelesaian Islam kepada masyarakat. Jadi mereka boleh pilih. Nak makan ilmu sebelah ni. Nak makan ilmu hak tepuh lagi, tak ada arah lah. Tapi mana ada pilihan. Rakyat ada pilihan. Termasuk negeri lain itu kita dapat menyebarluaskan. Alhamdulillah. Ketiga, dalam aspek pendidikan. Kerajaan negeri sedang melaksanakan dasar pendidikan Rabbani di semua institusi di bawah Yayasan Islam Kelantan. Hasil yang kita dah dapat ni. Sehingga tahun 2024, sehingga tahun lepas, kita telah berjaya melahirkan 5,370 orang hafiz dan hafizah yang hafal Quran di negeri Kelantan. Alhamdulillah. Sama ada kita berhasrat, kalau boleh, tiap-tiap keluarga ni ada seorang yang hafal Quran. Tiap-tiap keluarga. Jadi kalau kita kata kita terlepas dah anak besar-besar belakang dah, cucu tak apa, kita tanah ke azaman tak apa, kita bagi semangat kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Ialah ada seorang dalam keluarga kita ni hafal Quran. Ni. Seramai 3,572 pelajar sedang mengikuti pengajian
tahfiz sepenuh masa di sekolah-sekolah ini. Tadi saya sebut 5,000 lebih tu dah hafiz dan hafizah. Yang sedang sekarang ini mengikuti sekolah tahfiz bawah Yayasan Islam Kelantan seramai 3,572. Itu tak termasuk sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta, tahfiz swasta banyak. Banyak dia. Dalam dom saya, dalam dom meranti saja, ada 1, 2, 3, 4. Oh, swasta 4. Itu dom meranti saja. Usaha pendidikan berteraskan wahyu ini turut diperluas ke institusi seperti KIAS serta pusat-pusat pengajian pondok, termasuk pondok moden di negeri Kelantan ini. Kita ada pondok-pondok dan kita ada pondok moden, dan pondok moden kita ini ada SPM. Ada SPM. Jadi pelajar kita boleh masuk universiti dalam negeri dan luar negara. Dan telah berjaya pun, bukan aja masuk universiti dah berjaya dah. Lepas saya pondok moden ni ramai dah yang dapat ijazah. Dan ijazahnya diiktiraf. Alhamdulillah. Yang jadi pensyarah pun ada. Dia buat PhD pun ada dah. Ada. Alhamdulillah. Tu hak pondok sekolah ni tak sekira lah. Hak jadi profesor pun ramai dah. Hak jadi profesor. Ini kejayaan kita. Yang keempat, kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam melaksanakan pelbagai program bagi memperkukuh ilmu dan amalan Islami rakyat Kelantan, antaranya program membina generasi solat. Yang kedua, program membina generasi Al-Quran. Jadi kita nak rakyat kita semayang. Bukan setakat semayang yang tak tinggal. Kita nak semayang yang ada ruh. Semayang yang ada ruh ni disebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu semayang yang kita nak. Orang semayang ni dia jujur. Orang betul-betul semayang. Kemudian orang ni kita buat program membina generasi Al-Quran. Bukan saja kita nak rakyat kita ni membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Kita nak rakyat kita memahami isi kandungan Al-Quran. Dan bukan saja kita nak rakyat kita memahami isi kandungan Al-Quran. Kita nak rakyat kita menghayati ajaran Al-Quran. Kemudian kita juga ada pusat tarannum Al-Quran untuk melahirkan qari dan qari'ah yang berwibawa sehingga menjadi juara bukan saja di peringkat kebangsaan, bahkan di peringkat antarabangsa. Dan sebenarnya guru-guru yang mengajar qari di seluruh negara, bukan saja di seluruh negara, bahkan pergi ke ASEAN pun, mari belajar dengan guru daripada Kelantan. Di antaranya Allah yarham Ustaz Datuk Ni Jaafar. Datuk Ni Jaafar ni orang Brunei mengaji dengan dia. Orang Thailand belajar dengan dia. Orang Indonesia belajar dengan dia. Dia ni hakim tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Dia orang Pasemah. Selain itu, sebanyak 2,700 guru Al-Quran telah dilantik di bawah bahagian dakwah dan halakat negeri bagi memastikan ilmu Al-Quran terus berkembang di setiap lapisan rakyat, terutama generasi muda. Jadi kita nak rakyat kita ni khatam Quran lah tuan. Dan alhamdulillah satu kesedaran baru dalam masyarakat kita ni, kelas-kelas Iqra ataupun kelas qiraati bukan sahaja mendapat sambutan daripada kalangan anak-anak. Ibu bapa pun ada ni. Orang ada kesedaran ada. Orang pecing ngaji qiraat. Tak apa, bagus. Bagus sebab mengaji ni minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah, orang tak malu dah. Kalau dulu orang tua malu nak mengaji. Dia malu. Sebenarnya dia tak payah malu nak mengaji. Malu kita tua dah tak boleh baca Quran, tu baru betul. Malu kita. Tua dah tak boleh baca Quran. Kita mengaji. Tak apa. Jadi satu kesedaran baru kita tengok. Tempat kelas qiraat orang tua mengaji, tak ada masalah. Orang tak malu dah lah ni. Alhamdulillah. Suatu perkembangan yang baik.
Oleh yang demikian, kerajaan negeri menegaskan bahawa pentadbiran ekonomi dan sosial mesti dibina di atas asas syariat Islam agar segala dasar dan polisi membawa keberkatan dan kesejahteraan hidup rakyat. Dengan pelaksanaan dasar yang bersepadu ini, Kelantan insya-Allah terus menjadi model pentadbiran Islam yang harmoni, adil dan sejahtera berlandaskan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah kerajaan negeri akan terus istiqamah memperkukuhkan pembangunan minda rakyat demi mencapai keberkatan Allah serta kebahagiaan hidup rakyat di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam.